Okay guys, Assalamualaikum dan salam tengah hari. Selamat tengah hari. Okay kan, hari ni kita ada depan ni sebiji LC V8 yang SE punya. So aku nak review simple-simple je, tak ada detail sangat. So korang boleh tengok keluaran terbaru SE. Apa perbezaan dia? Ada lebih kurang, tak banyak perbezaan dia. Cuma cover set. Cover set tu wajib lah. Kalau SE wajib cover set dia tukar lain. Untuk yang SE ni, kat sini strike dia S135LC ni dia timbul. Dia timbul guys. Kita tengok jauh sikit. Nampak lawa agak. Okay, satu-satu dulu aku review. Okay, yang SC135 ni dia timbul guys. Ada emblem timbul. Lepas tu disc depan belakang V8. Sport ring hitam. Dia tak sama yang SE yang lagi satu tu, color coklat ke orange. Dia tak sama, ni hitam. Kat tepi dia ada stiker 135LC. Disc macam biasa, dia punya C-arm macam biasa, V8 yang biasa. So cover set ni cun juga, ada color purple lah. Lebih kurang ada purple sikit. Color purple. Dia macam purple tekos lah. Tengok dekat video ni guys, dia macam merah tapi sebenarnya bukan merah, dia purple. Tengok di depan. Lepas tu dia ada cap guys. Untuk SE yang ni dia ada cap. Dia dah siap sekali cap. Lepas tu yang ni baru lagi guys, baru keluar. So peri depan pun sama. Tapi untuk Yamaha memang tayar original dia memang macam ni lah. Lepas tu dekat fork lagi guys, untuk SE ni dia ada stiker fork sini. Ni melambangkan SE dia, special edition. Tengok sikit enjin. Enjin memang berkilat lagi, radiator berkilat. Kat sporing depan pun ada stiker. Tak banyak beza lah guys. Cuma dia ada color dia beza sikit, color kepala. Lepas tu bakul macam biasa. Ni kita boleh pasang USB. Kunci macam biasa. Ni yang SE. Tengok. Dia punya untuk original bakul dia dapat sekali dia punya manual book. Lepas tu dia tepi sini dia ada tab Yamaha. Okay, meter macam biasa, macam V8 biasa. Seat pun macam biasa. Okay, itulah guys. Serba sedikit SE, Yamaha LC SE Special Edition, keluaran yang terbaru. Yang mana yang ada V8 tu, boleh tukar, cari cover set ni. Cover set ni lawa. Okay guys, yang lain lebih kurang sama je. Kita jumpa next video. Yang ni owner nak turun fork, tak apa, kita turun. Tengok dulu fork standard dia. Ni tak turun lagi. Ni nanti kita kena turun. Okay guys, tu je untuk video hari ni. Dah lama tak buat video. Ada LC baru pula. Tu review. Okay, cukup sampai sini. Kita jumpa next video. Boleh share, like. Boleh komen. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.